Awak nak bagi apa pula alasan hari ni? Ha? Asyik datang lambat je awak ni, ha? Tengok. Hei. Apa nak jadi lah si Raisa ni? Hai Raisa. Kenapa dengan Raisa hari ni? Raisa, kenapa ni? Jom pergi rehat. Tak apalah, pergi je lah rehat. Saya tak nak rehat. Kenapa ni Raisa? Cikgu marah awak lagi ke sebab awak datang lewat? Tak ada lah Sarifah. Sarifah, kenapa saya dilahirkan miskin? Ish, tak baiklah cakap macam tu Raisa. Berdosa tau. Saya teringat apa yang Ustaz cakap. Kita kena yakin dengan ketentuan Allah tau. Apa yang Allah tetapkan kepada kita adalah hikmahnya. Ya, saya faham. Tapi saya sedih sangat. Dah lah tu, jangan sedih. Jom kita pergi rehat.